Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zulhabib bin Muhammad Fauzi. Saya bersekolah di SMK Seri Ampang yang terletak di Kuala Lumpur. Umur saya ialah 16 tahun. Kod sekolah saya ialah WEB 0206. Hobi saya suka membaca buku, berjoging dan juga berkemping. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera. Hari ini saya sangat-sangat bangga kerana akhirnya saya dapat kongsikan sebuah novel yang telah saya baca, iaitu yang bertajuk Best Student. Dalam buku ini, saya dapat banyak nilai-nilai murni dan isi-isi penting yang dapat kita ambil. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo kita dengarkan. Penulis buku ini ialah seorang lelaki yang bernama Encik Lebah. Buku ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh The Homerer Project Collection. Buku ini mengandungi 621 muka surat dan mengandungi 3 bab di dalamnya. Jadi, kenapa saya suka sangat baca buku novel ini? Buku ini ialah sebuah karya Encik Lebah yang memberikan beberapa tip dan juga nasihat untuk mendapat kecemerlangan yang tinggi. Selain itu, buku ini juga mengandungi pelbagai nasihat dan juga motivasi untuk membangkitkan lagi semangat murid-murid ataupun pembaca untuk mendapat pencapaian yang luar biasa. Selain itu, buku ini juga terdapat banyak nilai. Jadi saya selitkan beberapa nilai yang saya ambil. Nilai yang pertama ialah kecintaan terhadap agama. Kenapa penulis kita nak terapkan nilai terhadap agama? Baik, penulis kita iaitu Encik Lebah telah menggalakkan kita semua untuk meletakkan kecintaan terhadap agama dalam diri kita, khususnya lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini, dan juga amalan-amalan yang berkaitannya. Yang kedua ialah pengurusan tekanan. Sebelum itu, siapa yang ada tekanan dalam urusan keluarga, urusan belajar, buku ini mungkin boleh untuk kamu baca. Kerana apa? Kerana buku ini mengandungi pelbagai cara untuk kita menyelesaikan urusan kita, mengatasi kita punya tekanan, lebih-lebih lagi dalam bidang pelajaran. Selain itu juga, buku ini memberikan panduan dan juga motivasi untuk sesiapa sahaja yang mengalami untuk mengatasi cabaran, lebih-lebih lagi dalam bidang akademik. Jadi sebelum saya akhiri ucapan saya ingin selitkan sedikit aplikasi ilmu yang saya dapat dalam novel ini. Yang pertama ialah penetapan matlamat ataupun dalam bahasa Inggerisnya goal management. Penulis kita iaitu Encik Lebah telah menekankan kepentingan menetapkan matlamat secara lebih jelas dan juga spesifik. Guru-guru di luar sana mungkin boleh membantu murid-murid dari segi memberi bimbingan, tidak kira dalam jangka masa yang panjang ataupun jangka masa yang pendek. Selain itu juga, guru-guru di luar sana mungkin boleh membantu murid dari segi mengkaji kemajuan mereka sendiri ataupun mengkaji matlamat mereka sendiri. Nombor 2 ialah pengurusan masa ataupun dalam bahasa Inggerisnya time management. Ini sangat-sangat penting. Sebab apa? Pengurusan masa. Buku ini telah menetapkan cara-cara mengatasi masa. Contohnya, guru-guru mungkin boleh membantu murid-murid membina jadual belajar, lebih-lebih lagi dalam waktu belajar, waktu aktiviti kokurikulum ataupun waktu rehat. Guru-guru mungkin boleh membantu murid mengatasi jadual mereka dengan lebih bijak lah. Selain itu juga, murid-murid mungkin boleh menggunakan aplikasi tertentu ataupun alat tertentu, contohnya kalender, untuk mengatasi urusan masa dengan lebih efektif. Jadi saya harap ucapan saya dapat memberikan sokongan ataupun motivasi kepada anda di luar sana. Contohnya, belajar sungguh-sungguh untuk mendapatkan kecemerlangan tertinggi, dapat menguruskan masa dengan lebih efektif, menguruskan tekanan, jangan mudah stres. Kalau kita stres, rehat dulu baru kita sambung. Jadi saya harap itu sahaja ucapan saya akhiri ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.